buat sedikit perkongsian apa yang aku bawa tent untuk solo camping ni. Pertama sekali bila aku naik motor. So kat sini aku ada box motor aku ni aku jadikan untuk sebagai meja aku untuk makan. Selain tu kalau kita nak buat kopi ke, so peralatan kopi semua ada kat dalam box ni. Ikut cara aku. So kat dalam ni korang boleh nampak aku ada buat satu bag lagi supaya kata tu barang-barang kopi aku ni tak berlaga-laga ataupun tak berterabur. So kat sinilah biskut kering, ada aku punya mocha pot, aku ada drip punya pot, dan aku ada kettle. Ok, sebenarnya kettle ni pun aku nak kena cari yang kecil lagi, kalau boleh sekecil-kecil guys. Kalau ada kecil untuk ini, kettle ni boleh untuk 2 orang ataupun 3 orang. So kat sini kalau aku jumpa kereta yang kecil aku boleh bawa. So kat sini aku ada grinder yang jenis automatic. And then this one aku punya Sierra cup, makan ataupun minum sup semua kat sini lah. And then sama aku punya beans, right, beans. And then lagi satu aku punya gas. Gas kalau korang nak buat butane pun boleh, tapi aku gunakan untuk yang pakai ni kan. Okay guys, so macam beg depan ni aku akan fungsi untuk beg depan ni aku akan letak macam aku punya bantal. Sepatutnya bantal ni aku kena cek yang kecil, tapi aku tak boleh, nanti aku akan sakit kepala. So aku guna bantal yang jenis foam ni. So bantal yang jenis foam ni, totally foam ni, dia jenis besar, and then gulungan dia besar sikit. So aku akan letak dekat beg depan ni supaya aku attachkan dengan crash bar ni, supaya kalau berlaku sebarang kemungkinan, misal kata kalau jatuh ke, bantal ni akan protect jugalah daripada segi motor ni. Dia ada kelebihan jugalah kenapa aku letak bantal tu kat depan ni. Aku tak nak letak barang-barang macam barang-barang boleh merosakkan lah sekiranya berlaku. So kat sini aku boleh lah, kata tu dia kembung, dia akan menampung motor ni bila impact tu ada. Sama juga guys, untuk belah kanan ni aku letak aku punya sleeping bag. Aku punya sleeping bag pun dalam ni juga. Untuk bag tepi pula, bag sisi aku guna bag yang jenis kecil ni supaya aku boleh letak aksesoris yang lain. Kat sini ada satu bag dalam ni, dan ni semua lampu. Okay, lampu. Dan aku akan lapikkan sekali dengan aku punya baju hujan, supaya macam aku cakap juga tadi, sekiranya berlakunya apa-apa, so benda ni akan protect. Letak macam ni lah guys. Okay guys, ni satu part lagi untuk aku letak dekat seat motor. Dalam seat motor ni lah. So kat sini pelbagai pilihan yang korang boleh gunakan, sama ada korang nak letak bag by bag ataupun korang keluar part by part. Macam aku sendiri, aku lagi suka keluar part by part supaya aku boleh susun. Bila korang dalam bag tu, korang terkumpul dalam satu bag tu. Tapi kalau part by part ni, korang boleh susun ikut, orang kata tu, selagi ada ruang tu, selagi tu korang boleh sumbat. Kau akan letak ground sheet ni, ground sheet untuk aku punya camp bag. Aku bawa 2. So then aku punya stool. So aku punya camp bag punya pool. So aku buka-buka, aku tak letak dalam bag. So aku letak punya camp bag punya pool juga, rangka dia. Dan camp bag punya pelapik. So masih ada ruang lagi, korang boleh guna isi. Lagi ada ruang, korang sumbat je. Susun lah elok-elok. Okay guys, ni buat masa ni sebab aku nak reviewkan tent Campville topi ni. So aku terpaksa set up macam ni guys. Kalau tidak, Campville ni memang tak ada kat sini. Aku bawa cot tent je. So kalau korang nak bersolo camping menggunakan Campville ni, naik motor, korang boleh set up macam ni lebih kurang. So ni bag baju aku, and then ada juga segala aksesoris kat dalam ni. So memang tak banyak lah guys, kita buat macam ni. Okay guys, itu saja sedikit perkongsian bagaimana aku bawa barang-barang camping aku untuk bersolo tent
Ikut korang punya cara pun, tapi bagi aku lebih selesa macam ni. Lain orang, lain punya susunan masing-masing, pendapat masing-masing. Terima kasih guys, terima kasih kerana menonton video aku ni. Mana yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Dan kita jumpa lagi the next video. Assalamualaikum, bye bye.